Assalamualaikum dan hai. Hari ni kita orang akan buat chili challenge part 2. Yang kita orang buat chili challenge, yang pertama kita orang tak buat tu dengan cousin. Hari ni kita orang akan buat dengan cousin. Kita orang nak tengok dia boleh tahan pedas tak cili merah. Semalam masa tu kita guna cili hijau. Yang mana lebih pedas? Cili hijau lah. Tengok apa ni? Tak boleh minum air. Okey dah. Okay. Let's start it. Siapa minum air dia kalah Okey, 1. Alamak. 2, 3. Tak minum lagi. Ui, boleh lah. Tak boleh minum air. Ya Allah. Pedas sangat. Aduh, punya bibir pula sakit. Oh. Sakit pedas ni. Air dia buang. Tak nak. Tak sedap. Okey, nombor 2 pula. Oh. Adik, jangan. Minum. Okey, adik kalah. Pertarungan. Hai pula. Saya menang. Saya menang. Dia menang. Cili merah. Saya boleh lagi. Nah, benar nah. Cili merahnya yang benar. Tak apa. Saya akan bagi ni. Bagi apa dong? Bagi apa dong? Abang ni pergi. Nak padang. Sayang. Ni dia pedas sangat lah. Ni saya punya. Ni dia punya. Dia menang. Kenapa buang cili macam tu? Pedas! Oh my gosh! Cubalah. Adik, okey tak? Cili siapa tu? Allah. Sekejap. Cubalah korang kalau boleh. Dia turun sampai sini dah. Dia menang lah. Cili hijau pedas sikit. Tapi pedas. Korang kena cuba cili ni. Pedas. Wah, cili apa ni? Cili api. Ni cili api. Beli sekarang. Sekejap kan. Saya asyik menang je. Okey, terima kasih cousin. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Bye.